Persidangan ini merupakan platform penting untuk memperkukuh pentadbiran daerah serta memperkasakan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Tema persidangan pada tahun ini memacu inovasi, memperkasa komuniti. Pentadbiran kerajaan perlu lebih cekap, responsif dan berpaksikan kepada keperluan rakyat. Dalam konteks ini, pejabat daerah merupakan antara institusi penting dalam jentera kerajaan negeri di peringkat akar umum. Pegawai daerah mempunyai tanggungjawab besar untuk memastikan dasar, program dan projek kerajaan dapat diterjemahkan kepada tindakan di lapangan. Gunakanlah persidangan ini untuk berkongsi pengalaman, memperkukuh kerjasama dan mencari penyelesaian kepada cabaran yang kita hadapi bersama.